Pernahkah Mursyidul Am PAS Allahyarham Tok Guru Nik Aziz menggunakan kenyataan-kenyataan begitu terhadap rumah-rumah ibadat? Pernah tak penguat kuasa merobohkan kuil yang sah taraf ni? Kalau ada yang roboh pun, ada tak yang tak berganti? Dan pernah tak orang Islam duduk kacau, ganggu, masuk campur dalam agama lain? Isunya kat sini bukan pasal pembinaan haram ni. Isu yang patut kita semua tengok adalah status tanah untuk pembinaan kuil ataupun apa-apa rumah ibadat. Kalau status tanah milik sendiri persendirian, go on, tak ada masalah. Tapi kalau tanah orang, tanah rizab, di bawah perlembagaan mana yang membenarkan pembinaan rumah ibadat ni? Atas tanah rizab ataupun tanah orang ni sebanyak 1000 buah kuil yang sah ni. Lebih kurang lah. Antara yang belum sah berapa? 2500 biji yang belum sah taraf dia. Jadi kalau kita total berapa? 3500 biji. Atas toleransi yang sama lah. Orang-orang Melayu ni terima migran dari negara China dan India ni yang masuk ke Malaysia yang dibawa oleh British ni, berasimilasi dalam masyarakat yang membentuk negara Malaysia sekarang. Dahlah kita terima, kita bagi kerakyatan bebas untuk amalkan kepercayaan dan budaya masing-masing. Boleh tengoklah di Kelantan tu, 2 patung Buddha terbesar dalam Asia ni, antara yang terbesar. Jadi kan, kalau apa nak tahu dengan lebih lanjut apa yang aku ulas dengan secara lebih terperinci, sila layari aku punya YouTube Tam Jebat channel kan. Ulasan yang lebih padat, tepat dan menyengat. Banyak lagi yang aku nak kupas ni geng. Kita jumpa di channel YouTube aku. Terima kasih geng.